Pernahkah anda terfikir, bagaimana seorang lelaki boleh menjadi legenda hidup? Kita semua kenal Guan Yu, dewa perang yang gagah berani. Tapi, sebelum beliau jadi ikon, siapa yang membentuknya? Siapa guru yang tidak disebut sejarah rasmi, yang mengajar kemahiran pedang tiada tolok bandingnya? Ini misteri jarang dibincangkan. Dan bagaimana pula dengan Qin Long Yan Yue Dao, senjata paling ikonik? Adakah ia muncul begitu sahaja? Atau ada proses penciptaan penuh rahsia, melibatkan tangan mahir dan ilmu pandai besi purba? Kami akan gali lebih dalam asal-usul pedang legenda ini, mencari petunjuk dari sumber tersembunyi yang mungkin anda tidak pernah dengar. Kisah sebenar bukan hanya tentang pahlawan, tetapi mentor yang membimbingnya dan inovasi melahirkan senjata ikoniknya. Sumber tidak rasmi membayangkan guru tersembunyi, mungkin pandai besi, menggabungkan seni mempertahankan diri dengan kemahiran metalurgi untuk cipta legenda yang kita kenali hari ini. Bersedia untuk kebenaran yang akan ubah pandangan anda.